Ha? Lai. Let's go. InsyaAllah. Doakan yang terbaik aja. Never promise anything. Aku dah sampai pondok atas, tempat meriam. Lepas tu aku patah balik. Live goal kasih habis lah. Live goal kasih habis. Aku tengok korang macam setengah masak je. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Doa ni untuk prevent daripada guys, ni tak ada lampu guys. Tadi ada lampu ni. Ni ada lampu. Okay, let's go. Setengah masak. Half cook Okay, aku bukan yaya pantat, aku bukan terror mana pun. Bukan paranormal. Just aku suka jalan Ni tempat dia incline guys. Incline naik bukit. Tempat dia rabak juga. So yalah, Labrador Park ni 10 hektar 0.1 square meters of park was established by NParks in year 2002 to become a floral and fauna area. So it is reserve, tempat yang dia punya fort ke apa-apa ke, it's been preserved during the 1940s war lah, World War I and World War II. Okay, so aku harap korang boleh kasih habis live goal. Okay guys, ni ada lampu guys Ni tak ada lampu guys. Kalau korang ingat tempat ni terang sebelah kapak, korang silap guys. Tempat dia memang tak kelakar. Okay, not funny lah. Orang tua-tua cakap not funny lah. Maaf. Ampunkan saya. So kalau aku pen terlaju, terpelan, terkurang, terlebih, area toilet pot kak pun. Okay, Abang Panda, area toilet pot kak pun. Okay, cantik. InsyaAllah. Kalau dia tak ada lah. Takkan every time dia nak duduk satu tempat kan. Betul tak? Kalau kita nampak means kita nampak. Kalau kita tak nampak, kita jangan paksa untuk nampak. Very simple guys. Tempat ni aku pernah jalan. Aku pernah jalan sekali, dua kali. Aku pernah jalan seorang, aku pernah jalan ramai-ramai. Jalan ramai-ramai tak ada vibe lah. Tak ada feel lah. Tapi kalau jalan seorang macam gini, ada dia punya feel, ada dia punya seram. Patutlah Kalwis kena attack semut berjuta guys. Semut berjuta. So faham semut berjuta guys. So kita langkah. Maafkan saya. Sorry. Dia pen tilt. Ini tempat dia yang dia punya ada terowong tak silap aku Tak silap aku lah, ada terowong. So dah tutup From the scale of 1 to 10 now is about 8. Now is about 8. Aku tak tahu whether sana ada apa Now it's about 8. So kita tengok. Kena enter ni. Tadi polis tu cakap dengan aku lah, bang, baik-baik bang, sini ada ular. Cakap memanglah ni tempat dorang kan, tempat ular. Kita yang masuk tempat ular ke, tempat apa ke, kita yang masuk. I will take full responsibility lah, I said to them. So they say okay. Baru start dah 8, betul. Tak ada bohong It's already 8. Aku can feel that the vibe is wrong The vibe is wrong. Usually pergi kat mana-mana aku pergi yang tempat night walk bila aku masuk, dia rasa okey.
Dia punya rasa okey guys. Aku respect orang yang jalan sorang-sorang. Tak adalah. Semua orang boleh bikin. Cuma antara kau nak atau tak nak je. Seram? Yes. Takut? Yes, definitely. Dia tak ada bohong meh. Okay, belum rumah aku dah start meremang guys. Dulu sini semua ada ni tau. Dulu kat sini semua ada dia punya tempat lubang dia untuk masuk Ni dulu storeroom guys. Siapa dulu NS storeman kena kat sini mau pitam. Mau anjat boboy lah. So anyways, hati mau kering. InsyaAllah. Korang doakan aku juga kat rumah ni. Ya Allah, lindungilah kawan aku yang buat ni sebagai entertainment. Harap-harap tak adalah apa-apa benda ke, apa ke. Tu je important me doa guys. Aku harap korang Brozan channel, harap korang terhibur. Ini tak ada untuk mencari apa-apa pun. Kita just jalan aja, insyaAllah. Aku terangkan sikit lah lampu Pasal tadi malap sangat, aku pun seram. Sial. Bodoh, alih-alih aku takut. Tempat meriam dia. Dia ada deep lagi guys. Ni belum habis guys. Ni ada lagi. Ni ada lagi guys. Hati mau kering, buah mau besi. Betul. Buah besi tak boleh. Tak boleh ada anak. This is the real meriam Real meriam. They already die cast the thing and simulate during that period of time during World War where the British were trying to conquer the Japanese, but at the end of the day the Japanese is much more cleverer than them. They go the other way. So thanks Zul. Dengar bunyi bel. Baik-baik Zul, some residual energy. Dia kuat. Power. Will do. Kayak korang boleh mute Brozan tak? Moderator please mute Brozan. Remove dia jadi moderator. Celaka ni budak. So anyways, siapa cakap pergi park tak seram? Pergi park lah paling seram Alamak, dah start panas lah lampu aku. Okay, aku buka baby ni guys Ice baby ni. Alamak. There's a lot of fallen trees here because it's after the rain. So I have to be very careful and look at my steps while I'm moving. Sometimes I can read your comment, sometimes I cannot read your comment. Minta maaf. Korang punya important task is to finish the task for Brozan lah. InsyaAllah. Do it togetherness. Prosperity and progress for our nation lah. Apa sahaja entah. Ni pergi mana ni? Okay guys. Mesti ada dia ni. Apa yang kau tengok? Alamak. Aku dah lama tak pakai gimbal guys. Dah jadi sembarang gimbal aku punya direction. Aku naik Labrador Park 1 minit je dah nak turun. Taklah. Tak semua orang boleh bikin. Tak semua orang tak boleh bikin. Tu dia punya masalah tu. Kalau boleh bikin bonus. Kalau tak boleh bikin jangan paksa. Ini bukan nak test kau punya ego lah. Ni aku nak test aku punya keberanian. Aku tak berani guys. Ni apa ni Sini ke sini Sini macam exciting Aku tak pernah masuk sini guys. Aku tak pernah masuk sini. Tak apa, kita masuk je. Bismillah. Aku tak pernah masuk sini. Aku selalu jalan terus Hoi. Oh, ni dia punya bunker. Okay guys, this is first time aku masuk sini guys
Ni first time aku masuk sini. Aku selalu jalan terus. Aku tak pernah masuk sini. So this is my first time. Wah, I didn't know yang ada tempat ni Oh, okay, faham. Kalau kau jalan sana, nanti dia keluar sini. Kalau kau jalan sini, kira macam shortcut dia. Macam dia punya shortcut. Okay, faham. Tapi aku tak pernah jalan sini. This is my first time. Maybe, I'm not sure. Aku yaya pantat je. I'm not sure guys. Aku just jalan je ni. Bukan lah, siul lah. Ni tempat lain, siap. Ni tempat lain. Aku ingat yang depan toilet, yang M-Parks me building. So this is not the M-Parks building. Ada terowong. Oh, sini ada terowong. Okay, korang kalau tak form, aku keluar lah, aku turun. Tak, betul. So, I'm walking here, I'm going to yang tempat M-Parks me office. Which is correct. Okay, aku rasa macam depan ada orang guys. Tadi kalau aku jalan terus, jalan sini lah. Aku tak pusing sana kan. So, it's kind of true lah. Guys, tempat dia penat guys. Turun naik bukit guys, penat siul. Kan? Okay, betul. Sini M-Parks me building. Sini mana ni pergi? Astaghfirullahalazim. Apa ni macam-macam pattern ni? My shoot pattern lah. Oi. Ni dulu M-Parks me building. Brozan. Sini jalan terus ke naik atas? Okay, tak apa. Tak apa, korang chill pineapple aja. Korang tengok je guys. Kasih habis task, korang tengok je. Aku dah berpeluh gila guys. Kejap. Ada macam-macam bunyi guys. Sekejap. Ada macam-macam bunyi. Aku tak pakai mic guys. Mic aku dah buka. So apa yang korang dengar datang daripada speaker. Betul lah, ni M-Parks me office lah. So correct lah. Ni dah dalam Ni dah dalam gila guys. Seram. Parking seram guys. Sekarang vibe dia 9. Vibe dia technically now is 9. Okay, before korang tanya Zul, vibe dia macam mana? 9 guys. Vibe dia 9. Suara aku pun dah lain So, technically tempat dia. Oi! Sabar. Nak kasih diorang nampak, bukan aku. Seram nak mampus Sini dah macam seram lah. Sini dah macam lain guys. Time 1 AM. Power, thank you. Tengah order McD while watching this. Power lah kilat. Ni dah turun mana Aku dah keluar ke apa? Sini dah pergi mana? Oh, aku nak kena naik atas lah. Aku rasa aku nak naik atas. Okay, kita naik atas guys. Kita naik atas. We go a bit deeper. Tempat yang lagi seram sikit. Yang ada pondok. Ada makna terjalin dari sisi. Ni malam-malam gini tak ada pula Melayu duduk tangga 3GP. Musibut. Stesen bas Lakin. Otak kau MIA. Okay guys, aku dah sampai atas ni.
Kalau aku dah start heavy breathing kan, maknanya rabak. Oi, 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 oi. Ada benda nak datang kat aku Sabar, sabar. Nak datang lagi. Heart rate. Sekejap heart rate berapa Sekejap. Alamak, heart rate tak detect. Aku tak on lah. Aku tak on kat aku punya Garmin lah. Shit man. Nanti aku check. Okay, sekejap guys Korang dah complete belum? Dah complete task belum? Okay, dah bau. Dah start bau meripik guys. Dah start bau meripik dan aku dah start macam hantu tak keluar pasal Zul hantu besar. Diamlah Ibrahim. Shut up yo. Ni apa pula? Ni lorong apa pula? Tak apa, kita duduk sini sekejap. Orang kasih habis task guys. Meeting point 1. Sini apa pula? Okay, kita pergi sini dulu guys. Kita tengok dia punya alam sekitar. Ni pokok. Ni pokok dia. Seram guys Okay, sekarang aku kasih dia punya rating 11 out of 10. 11 out of 10. Aku kasih korang tengok Sentosa sekejap. Okay. Kau nak duduk boleh lah, duduk sekejap boleh apa. Kasih habis tas lah, kasih habis tas. Okay, tengok Sentosa sekejap guys. Okay. Korang tengok Sentosa sekejap. Boleh nampak depan Okay, kalau korang tengok sini, ni dah gelap gila guys. Tada! Oh, maafkan saya. Tapi betul Kal cakap, sini nak kena jalan 2 orang. Jalan seorang. Bawah ni kan guys. Kejap Dekat bawah ni kan. Dekat bawah ni kan ada lagi satu tunnel tau. Ada lagi satu tunnel. Aku tak sure kat mana. Tapi budak-budak botak dulu pernah turun. Aku ada gambar. Rosman dah hantar aku gambar dia. Diorang pernah repel bawah turun. And diorang pernah masuk dalam tu lubang. Puki lah budak-budak botak ni. Tiba Zulawab. John, macam John. Tak suka aku John Tak suka tak apalah John. Siapalah kita, dah lah handsome, pandai pula. Siapalah yang nak. So anyways, aku harap korang terhibur. Sekejap Oi! Vibe dia rasa lain guys. Vibe dia rasa lain kat sini guys. Aku macam tak tahu lah. Maybe pasal hujan. Or maybe pasal macam mana boleh kat account ni. Aku jalan dengan Brozan. Okay lah John, aku exit je lah. Kalau tak suka tak apa lah. Okay guys, aku dah rasa heavy guys. So hey. Dah tak kelakar guys. Dah tak kelakar sangat lah Dah macam tak cute lah. Tadi macam cute lah Sekarang dah tak cute guys. Aku dah start pusing-pusing sembarang. Okay kejap guys Waalaikumsalam. Vibe dia 12 guys. Okay, vibe dia 12. Okay, let me get out of this space. Aku rasa macam tempat ni macam
Orang dia dah start macam marah-marah. Aku rasa. Dia feel lah macam tak best. Dia feel lah macam tak sedap guys. Okay, kita masuk. Kita try cuy, tengok ada apa kat dalam. Hei! Korang dengar tak? Ada orang lari? Ada orang lari kat sini. Dengar tak? Dengar kan? Sial lah. Tak apa. Nanti. Hold on seminit. Kasih aku keluar. Aku jalan sini je. Korang jangan kacau. Tu kasut aku guys Yang bunyi skibidi tu tadi kasut aku. Skibidi bang bang tu kasut aku guys. Separuh. Orang nak jalan siang sini pun seram tau guys. Tak bedek korang. Sini dah macam hang jebat. Sorry guys kalau aku pen laju As aku mention dengan korang, every time nak keluar kat mana-mana pun, dekat mana-mana pun, aku akan ada tu feeling orang ikut. Doesn't matter kat mana aku pergi. Okay? Tempat roman lah. Woohoo! Roman lah korang kat sini. Orang tengok. Tinggal bersama dirimu. This is first time This is my first time heading down here I never been here before. Going down this staircase. This is my first time. So aku tak nak jalan sana lah. Sibut. Jalan sini je lah. Hati-hati Zul. Thank you Zack. Thank you. Thank you so much brother. Astaghfirullahalazim. Ha. Tadi aku kat sini kan. So aku nak patah balik guys. So ini Scott punya playground. Power lah Scott. Dahsyat lah. Kalau cakap playground lah, dah kira tak ada hal lah Mana aku pay lampu lagi satu tu apa barang? Sial kat dalam. Oh. Buto dah takut. Palm tree pun takut. Dah takut palm tree pun cuak. Okay, let's go. Lampu hijau. Power lah. Kau jangan pekik-pekik. Lagi seram kalau aku tak pekik. Lagi seram kalau aku tak pekik. Sekarang badan aku, satu badan ni aku rasa macam ada rambut ni. Satu badan aku rasa macam ada rambut. Bukan spider web Spider web aku tahu spider web. Rambut aku tahu rambut. Korang mesti nak faham. Rambut aku one length guys. Ada orang lah. Ada orang. Korang nampak ada lampu tak? Ada lampu. Ada orang. Sekejap Ada orang. Sumpah dengan nama Allah, ada orang. Lillahi ta'ala, ada orang. Ada lampu. Tak apa. Nanti kita pusing lagi guys. Kita jangan bilang orang tu kita nak pusing guys. Ada bunyi, kita jangan bilang orang tu kita nak pusing. Alah, boring lah.
Orang tu dah tahu. Ha! Very boring. Bukan korang tak habis-habis dengan korang pergi bunian. Musibat. Jangan main-main bunian guys. Aku cakap dengan korang. Aku dah tak nak recall, aku dah tak nak berbual lagi pasal ni bunian Bunian! Jangan main-main guys. True life story, my family members. So aku tak nak ni Satu badan aku rasa rambut guys. Satu badan aku rasa rambut. Rozan apa Lagi satu members hilang. Kat mana? Kat sini Macam siap. Mana tempat yang semut banyak tadi? Tadi semut banyak guys. Tak ada. Buat pelan-pelan pun tak ada. Dengar growling. Dengar ada growling. Macam gitu tadi ada dengar. Sini hantu Cina. Bukan. Worst case scenario hantu Jepun. Worst case scenario. Kalau scenario Azli dengan Lan Pet. Abang punya jerit pun dorang takut. Pasal kau water diet. Dengar kan? Perut kau bukan. Bukan. Aku okey, perut aku okey. Astaghfirullahalazim. Lai. Ada orang panggil nama aku guys. Bawah. Kakak mana? Dengar orang. Okay guys, jangan kita takutkan dia. Let's go. Kali bukan orang kita takutkan dia guys. Kena naik balik Mana kau? Kali bukan orang Brozan suruh patah balik. Aduh. Woi! Mana kau? Jangan jalan gini kali benda-benda gini trik aku sampai aku kena keroyok Belakang pusing Zul. Siapa kat belakang? Siapa Asal seram Tak boleh. Asal tak boleh? Dua orang. Seram sini. Macam kau boleh lah jalan seorang atas. Kau pergi kat pondok tadi. Ada satu bridge kan. Yang tadi aku nampak ada satu bridge. Yang cantilever punya bridge. Yang terkeluar yang nampak Sentosa. Situ kau Eugene Ali. Jangan. Tak boleh. Itu water tank seram gila Memang tempat dia kat sini. Tak boleh sini. Boleh tak? Mampu masuk. Ni dalam depan ni, gate ni. Best ke apa? Tak ni road ni. Dalam tu. Terus kan. Sebelah kanan. Sebelah dalam ada water tank. Tapi tak apa, aku akan bawa Zul next live kat sini. Kita return.